Yang pertama, zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Anas. 4. Betul. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Orang Islam. Betul. Siapakah yang menerima zakat? Zafran. Orang miskin. Betul. Di manakah kita boleh membayar zakat fitrah? Anas. Dekat masjid. Betul. Pada pendapat kamu, apakah perasaan golongan yang memerlukan apabila menerima zakat? Zafran. Bahagia. Betul. Apakah tujuan zakat fitrah? Untuk membersihkan harta dan membantu golongan fakir miskin. Betul. Bayaran kadar zakat fitrah mengikut apa? Ikut beras yang kita makan lah. Betul. Bilakah waktu terakhir yang paling tepat untuk membayar zakat fitrah? Di akhir Ramadan, sebelum solat sunat Aidilfitri. Betul. Bagaimanakah zakat boleh membantu golongan yang memerlukan menyambut hari raya dengan lebih bahagia? Penerima zakat boleh guna untuk membeli barang-barangan makanan ataupun persiapan raya lah. Okey, betul. Apakah yang mungkin berlaku jika golongan yang memerlukan tidak menerima bantuan zakat? Mereka akan sukar untuk mendapatkan persiapan untuk hari raya dan untuk menyediakan kelengkapan. Betul. 3, 2. Okey, Tanya. Tanya. Sekarang kita akan beralih ke segmen Suara-Suara Harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, ini saya daripada Pusat Zakat nak menyampaikan bantuan zakat kepada Puan. Ya, terima kasih Tuan atas bantuan ni. Bantuan ni sangat bermakna buat kami keluarga. Dengan bantuan ni dapatlah kami menampung keperluan harian untuk menyambut hari lebaran yang bakal tiba. Masyarakat kita ni masih ramai yang prihatin atas kesusahan raya. Terima kasih. Zakat ni adalah ibaratnya seperti cahaya pelita lah di waktu malam yang gelap. Maknanya dia akan menerangi kehidupan orang yang sangat memerlukan lah. Jadi bantuan ni bukan sekadar bantuan kewangan sebenarnya, tapi ia memberi sinar harapan kepada golongan asnaf lah, seperti akak lah. Jadi untuk mengambil manfaat daripada zakat ni. Terima kasih kepada semua yang telah melunaskan zakat. Semoga zakat tuan-tuan dan perempuan diberkati oleh Allah dan diberikan keberkatan dunia dan juga akhirat dan diberikan ganjaran yang sempurna oleh Allah SWT. Terima kasih ya.